Okay guys, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Game Bau Gaming. So guys, hari ni kita akan main game Squid Game but with NPC. Kita main yang Squid Game 1 dulu. So ini yang part 1. Okay, jom saya jadi from mana? Aku jadi from mana? Okay, so kita start. Ramai, ada 700 NPC ini. Okay guys, jangan lupa like, subscribe, komen dan share video ni. Dan jangan lupa subscribe channel ni. Itu paling penting Jangan lupa. Okay, so kita akan start. Baru seorang yang mati. Oh tak, ramai. Okay. Macam tsunami ya. Okay, so kita tengok je sampai habis. Ya guys, sampai tu kalau bosan tu like lah, subscribe, komen dan share video ni. Dan jangan lupa subscribe channel ni ya. Channel apa? Game Bau Gaming. Dah ramai orang yang mati guys. Wih, orang mati tu banyak je. Tangan siapa ni? Diorang lari sebab kena kejar zombie. So just ada yang dah menang. Mati dalam ni apa? Kaki putus. Ini ramai mati. Ramai yang mati. Tak apa, dia aje. Ramai. Tengok je lah sampai habis. Dah nak skip tapi tak boleh. Kita tengok je lah sampai habis. Dia mati. Banyaknya. Oh, lupa nak tengok player 456 tadi. Tak tahu lah dia hidup ke mati dah. Rasa dah mati player 456. Apa ramai juga mati. Ay, mana ni? Ni yang dalgona. Ni bukan. Dia dalgona. Ah, ni dalgona. Start dah. Wih, lah. Patut dah dia dah start dulu. No, ramai mati Okay. Oh tak. Ada guna lagi. Okay, tengok mana yang lagi ramai. Ini ramai sikit. Yang ni
Tu ramai sikit. Ni lagi ramai Yutis lah. Entah tengok lalu. Kenapa pula ni? Woi, tolong woi. Sabar, belum ada yang mati. Apa lah Kenapa ni? Tolong okey. Baca. Ini. Okey, ni ya. Tengah lawan. Cepat, tim 2 kalahkan tim 1. Tim 2 kalahkan tim 1. Tim 2 lagi ramai. No. Demah. Okay, gang, jangan lupa like. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ni. Dan jangan lupa subscribe channel ni, iaitu channel Game Baru Gaming. Okay, kita akan masuk round keempat. Iaitu bergaduh. Gaduh. Gaduh. Wow, gaduh. Form 4 lawan Form 5. Gaduh. Oh no, yang lain semua takut kat pintu. Gaduh. Mati. Mati ya. Mati. Matilah. Alhamdulillah dah mati juga. Alhamdulillah mati semua. Alhamdulillah mati lagi. Alhamdulillah mati lagi. Alhamdulillah dah mati. Bukan alhamdulillah, patutnya innalillah. Sorry tapi kita cakap tak alhamdulillah. Ya, sebab kita suka. Okay, start guli. Okay. Kenapa? Yeay, hitam dah mati. Putih dah mati. Kelabu dah mati. Peach dah mati. Hijau dah mati. Kuning dah mati. Peach dah, kuning dah. Hijau pun dah. Dah juga peach. No, apa ni, bukan coklat. Dia macam orange coklat macam tu. Wow. Tak baik. So, cepatlah. Wow, hijau mati. Dead end lompat kaca. Kuah. Kalau ikan ni bilik rahsia dia. Bilik rahsia dia. Okay. Jatuh. Jatuh lagi. Okey, 2 orang mati. Mana Wan?
di rumah orang sakit. Nak makan tak? Tak nak ajak. Oh, dah kacau otak kau buat YouTube ni. Tapi game ni boleh main seorang je. Game apa nak? Game NPC game. Oh. Tahu boleh. Dia boleh tengok kan dia macam Dia yang tu. drone. So kejap dah habis buat YouTube, abang makan. Wow, ramai yang dah mati ya guys. So inilah dia pertarungan yang sangat sengit daripada Fakri dan Kaha. So mula. Lawan dia. Kaha. Okay. So kita akan tengok Kaha warna putih, Fakri warna hitam. Tapi kenapa Fakri perempuan ni? Tengok siapa yang akan menang. Nampak dari sini macam Kaha yang akan menang. Ya, kau menang. Woohoo. Bang, tanya bang. Mana bang? Bang, tanya bang. Tanya. Tanya bang. Tanya. Kau tanya kau. Okay, jumpa dekat video part 2. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share video ni. Dan jangan lupa subscribe channel ni. Nama channel apa? Apa lagi dah kalau bukan Game Bobo Gaming. Okay lah, bye. Assalamualaikum. Jumpa kat part 2. Ciao.